น้องตื่นแล้วลูกปากพอดีเลยลองดูAjak video. Okay, sekarang kami dekat kelas. Dekat luar kelas macam jendela tau. Saya nak masuk tapi belum lagi. Betul. Cantik ni kelasnya. Sekali keluar. Dah terkeluar air. Hari ini setelah sekian lama kita tidak buat video. Untuk minggu ni kita kurang video lah sebab mengajar semua. So hari ni hari Sabtu. Pagi ni kita akan ada kelas tambahan bahasa Melayu. Kita buat pagi sebab petang ni kita akan pergi jalan-jalan. So it's a little bit tired for us to do the class at night and a bit rush lah. So kita buat pagi 8.30 sampai pukul 10. Tapi kita datang awal sebab kita nak set up yang patut. Okay. So yeah, hopefully hari ini redup, tak hujan dan tak panas sangat. So kita nak buat aktiviti outdoor. So bye. Setakat ni hanya ada ini sahaja. Tak tahu mana yang lain weh. Mungkin sebab kita buat pagi. It's clash dengan kelas tambahan lain. Hari ni kita ajar kata arah. Sekejap kita nak buat explorers. Kita berada di Sahatai Mall macam tu. So kita explore a lot of things here. Don't know lah. Banyak bendanya kat sini. Kita berjalan-jalan kat street. Sekarang kita dekat street. Katanya street art. Tapi kami pun tak pasti. Sebab dia macam banyak. Macam jual-jual kat sini. Tapi macam kebanyakan macam tak halal. Sebab kami disuggest untuk beli yang bertudung sahaja. Orang yang bertudung sahaja. Peniaga yang bertudung sahaja. Sekarang kita dekat area pasar. Macam mana ada area pasar dekat kawasan Kota Lama. So adalah ramai orang menjual sekali. Okay. Menjual di sini. Tapi itulah, dia macam banyak yang tak halal. Tapi kami tengah lapar. Macam mana ni? You need to help us. Hari ni kita pagi-pagi akan pergi Fresh Market.
Serabut lah dia ni. Lepas tu beli makan, kita pergi balai. Kita pergi balai. Beli makan breakfast siap-siap. Lepas tu nanti makan kat balai. Ikut kau lah nak beli apa. Beli makan sendiri. Kat belakang macam model. Tak nak belanja pun. Sekarang kita berada di pasar pagi. Ui, mencari bahan-bahan. Tapi macam mau kepada memberi sarapan lah. Bawa kucing. Dilarang membawa kucing. Ubat. Bapak mahal. Wih. Beli kupat makan. Ni pasar yang kebanyakannya dia akan jual sarapan-sarapan. Ada bihun, ada macam kuih-tiaw. Seragam mie. Makanan. Kecil je. Simple je. Wish ayam goreng. Sedapnya. Ayam goreng dengan puluh. ขายยั่วค้าขายไม่ยั่วละยั่วจริงยั่วค้าขาย sometimes they use the two words together ค้าขาย mean selling things Saya menjual. yeah Ni lah bawang apa tadi? Daun sup. Kita tengah beli barang-barang nak masak tom yum dengan Cik Ya. bawang dengan daun sup kami carrot and the mushroom oh ni cendawan that's mushroom Oh, cantik ni kira. Ya.